Awal pagi, Bonda Rozita Ibrahim sarapan dengan adik, anak saudara dan suami. Bonda Rozita sediakan herba untuk suami makan. Bagus untuk kesihatan. Masya Allah, sangat cantik ya pagi-pagi ni. Assalamualaikum semua followers Bonda. So sekarang ni Irfan pagi-pagi kita dah boleh tengok Bonda tengah bersarapan dengan adik-adiknya, dengan anak-anak saudaranya. Ni sangat sedap. Bonda pula tengah baca apa ni Bonda? Sebab tu bila sebagai pengasas saya akan buat benda yang pure selain daripada untuk saya, dan saya buatnya untuk suami saya. Sebab suami saya memang suka herba. Jadi yang ini adalah madu. Ya Allah. Suami pula pagi-pagi dah berpakaian seperti ke overseas. Sejuk je. Ni herba saya bancuh kat dalam ni. Sedap tak? Sedap. Sedap kan? Sedap. Nampak? Saya kalau buat produk, saya akan pastikan produk tu betul-betul bagus. Itu sebab dia boleh merawat banyak masalah kesihatan bermula daripada pemakanan kita. Tak tinggal juga yang paling penting setiap pagi ni mesti ada